Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Kenapa Longgok Orhas buang sih? Aku ni sekarang tak tahu macam nak bagi kereta aku laju. Tetapi seperti yang korang tahulah, aku ada satu rahsia di mana ada kereta yang boleh menggantikan, bukan kereta lah, ada satu trik yang boleh menggantikan Longgok. Korang tengoklah dekat update bila kan dia buang, tahu-tahu aku punya Longgok dekat semua kereta dah hilang, jadi standard. Korang macam tu tak? Cuba korang komen. Ke ada yang masih boleh Longgok Kalau korang masih boleh Longgok, cuba korang komen macam mana korang Longgok guys. Okay, aku nak tahu, aku nak Longgokkan kereta aku semua juga. Okay, tapi tak apa, Longgok Wira aku ni memang takkan dapat Longgok balik, melainkan ada cara lain. Cuba korang like, komen. Kalau korang tak percaya, sini aku tunjukkan Korang tengok betapa lembapnya Wira aku ni. 150 pun tak sampai. Tak percaya? Korang nantikan. By the way, korang dah follow belum semua cara nak menang giveaway dalam video sebelum ni? Kalau korang tak tahu, maksudnya korang tak tengok lagi. Korang pergi tengok video Zenta yang sebelum ni, sebab ada hadiah handphone guys. Tak percaya? Handphone lah, yang main gila. Okay, jom kita tengok. 100 sedih lah. 147 je guys. Jadi semalam sebelum ni, semasa nak tunggu 100k subscribers tu, ada sebuah subscriber Zenta, viewer dia cakap, tak nak cuba break boost ke? Zenta tanya kat dia, break boost tu apa? Bila korang tekan break, tiba-tiba jadi laju. Macam korang tekan break tu lah untuk jalan laju gila. Apa tu Zenta apa benda break boost tu? Okay, senang cerita, break boost, break tu kan break kan, boost tu kelajuan, macam NOS. Jadi sekejap lagi Zenta akan cuba lawan dekat public. Kita tengok boleh menang ke tak lawan orang lain. Senang ke susah nak kawal break boost tu? Sebab katanya dia macam glitch tapi boleh kawal guys. Ni Beza ni dia bagi sekali shape design tau. Nampak? Gila dah. Belum apa-apa dah gila guys. Macam mana ni? Dia macam kereta glitch tau, tapi dia tak glitch. Tak faham nak cakap apa. Dia macam kereta separuh glitch. Korang boleh kawal lagi. Kalau glitch, korang sekali jalan dah tak boleh kawal. Ini still mungkin boleh kawal lah. Tak apa, Zenta cuba ni. Lepas dia bagi, Zenta terus buat video tau. Jadi Zenta tak try apa-apa lagi tau. So Zenta first try dekat korang. Korang lah tengok Zenta first try dekat kereta ni. Jom kita tengok. So cara dia macam mana? Alah, lama lah pula loading ni masuk kan. So cara dia, korang tak boleh tekan pedal lah. Pedal korang boleh tekan macam biasa kalau nak jalan. Boleh lah macam biasa tengok ni. Boleh. Korang kalau nak tekan handbrake pun boleh kalau korang nak brake lah. Sekejap lagi Zenta tunjuk kat jalan panjang sikit. Sekejap lagi takut jatuh lah guys. Kereta Beza ni pun still laju lah, 200 lebih lah daripada Wira tadi. 105 pun tak capai. Motor aku lagi laju sih daripada kereta Wira tu. Tak boleh pakai lah. Tunggulah boleh Longgok balik. Sedih lah. Buat event pun ada, sekejap lagi slow jalan. Sedih hidup. So korang tak sabar nak tengok break boost kan? Sabar jap, jangan skip, okay? Jangan skip, lepak tu. By the way kan, shout out tu kepada siapa yang bagi Beza aku ni. Dia bagi siap bounce dengan apa ni orang kata, Esas punya design dekat cermin belakang tu. Lawa gila tu. Tak tahu lah copy ke dia buat sendiri ke. Memang lawa lah, tapi dia pun ada macam design sikit. Korang nampak lah real punya design guys tu. Buat drift pula. Okay, so korang tekan je brake handbrake boleh tekan. Brake yang bawah belah kiri tu. 1, 2, 3. Sekejap tarik belakang kamera. Okay. Boleh kawal tau. Korang boleh tekan sikit je. Ni kita tengok sampai berapa. 800 sampai ke? Weh, dah tak boleh kawal. 800. Susah jugalah nak kawal.
Laju sia. Ini bukan pengganti longgok dah weh. 1,000 bat. 1,000 bat meter aku. Ini bukan pengganti longgok weh. Ini glitch dah weh. Tapi anak, korang tekan pedal balik, dia jadi biasa tau. Korang tekan minyak balik. Korang tekan minyak balik, dia jadi biasa. Dia tak glitch. Nampak? Korang perasan tak? Itulah dipanggil brake boost guys. Seperti yang aku faham lah. Tapi susah juga nak kawal dia masalahnya. Kadang betul, kadang tak betul. Korang so macam tu lah. Korang faham tak? Dah faham tak? Ke korang dah tahu dulu? Ke aku yang lambat tahu sebenarnya ni? Bila start ada brake boost ni? Cuba korang komen. Daripada update bila ada brake boost ni? Aku tak tahu pun. Yang aku tahu bukan setakat ke depan guys, reverse pun boleh brake boost mat. Kau main gila. Tadi dia reverse pun boleh brake boost tau. Okay, so sekarang ni kita kena pastikan dia tak reverse lagi. Kau kena ke depan guys sikit. Kau kena tekan pedal sikit baru kau tekan brake. Okay, tekan pedal sikit atau baru tekan brake. Okay, 1, 2, tik. Astaghfirullahalazim. Aku tertekan brake dulu lah pula. Hei, orang nak ke depan ni, dia bakal datang. Haruah tu lah. Susah lah guys kawal kita ni punya. Macam mana aku nak guys? Mampus lah. Jalan je lah sampai depan. Tak boleh nak kawal. Korang tak payah lah dia kata brake boost ni. Menyusahkan lah. Senang lagi pakai kata longgok lah. Siap. Ni bapak membebankan tu. Korang tengok reverse dia jadi glitch tu. Ni okey. Ni yang saya cakap. Korang kena tekan accelerate dulu lah. Tekan pedal minyak tu sikit, baru korang tekan brake. Kalau korang reverse kan, korang ada reverse sebelum tu, lepas tu korang terus dah tekan dia, korang tak tekan pedal lagi, dia jadi korang tekan brake tu dia terus reverse. Korang kena tekan pedal dulu ya sebelum korang tekan brake. Kalau korang faham lah, Zenta pun dah pening lah. Susah sih. Terbang kau ke alam ayah pin. Let's go. Mantap abu. Apa lagi? Jom kita try lawan orang-orang di public server. Okay, let's go. Sekarang ni, adakah Melayu punya server ramai orang? Okay, 400 orang. Boleh tahan. Masih ramai lagi 400 orang ni. Okay, kalau dah tinggal 200 tu dah tak boleh main dah guys. Dah tak ada player. Aku dah merayu dah dekat Alhas tau, dekat Tasimov. Buatlah kereta Malaysia Wira ke at least. Jadilah Wira 1. Tak buat-buat. Dia baca chat aku bentar kata dekat IG. Dia ada cakap bagi lagi, ada give me more details about Malaysian car. Atau aku bagilah detail pasal Beza, Wira. Dua kereta tu je. Atau aku tunjuklah semua TikTok yang ada Wira kan. Dia tak reply lagi. Dia tak sim pun. Tapi satu kali je dia reply chat aku. Korang tak percaya? Kalau korang nak tengok, korang share video dia abang kat kawan-kawan korang. Komen nak tengok chat Tasimov dengan Zenta dekat IG. Korang komen, okay? Tasimov tu Alhas sebenarnya. Dia bekerjasama dengan company Alhas. Tasimov tu yang reka kereta-kereta design semua ni. Okay, jom kita lumba. Dah habis lah. Kalau korang nak tengok Tasimov chat dengan aku, korang komen banyak-banyak. So sekarang ni kita lumba. Okay, dah ada perlumbaan. Pesal siap. Oh ya, habis lah di kantor ya macam ni. Rasap baik kata aku macam mana ni. Laju 3, 4, 5 saat pun tak sempat siap. 4.89 saat. Dia pun dah cancel. Dia surrender guys nak lawan kita. Astaghfirullahaladzim. Macam mana aku nak berjaga kereta ni ya? Susah lah juga. Walaupun aku dah tekan pedal. Ayo. Kereta Beza je ke ada brake boost ni, ke kereta lain pun boleh ada juga? Cuba korang komen yang ada brake, yang tahu pasal brake boost ni. Pesal panggil brake boost
Longgok tak panggil bos pun dulu. Panggil spek longgok ni. Astaghfirullahalazim. Pening lah. Pasal dia jadi macam ni Tadi macam senang sikit kawan. Kau lumba dengan aku sekarang anjing. F1 dasar pengecut. Astaghfirullahalazim. Kenapa mudahnya kereta ini laju sangat? Weh, lumba dengan aku. Aduh, kau takut aku ni king CPM, kau tahu tak? Kalau dengan aku sekarang. Kau lumba dengan aku sekarang. Kau lumba dengan aku sekarang. Lu memang pengecut asyak. Ni lumba dengan aku. Lumba dengan aku. Okey. Ayo guys. Kita lumba dengan terak je weh. Let's go. Apa sengit ya? Kalau sengit macam ni aku jangan nak lumba. Astaghfirullahaladzim, apa besar ni? Inilah saya cakap guys. Ada kelebihan dan kekurangan dia macam mana ni. Dah tak boleh lumba dah kalah. Dah lambat dan daripada 4 second jadi 25 second. 25 second. Lumba sekali. Aduh, silit lah. Lumba lah lagi sekali je. Aku ni nak try tau. Nak kawal macam mana. Susah bak datang lah. Memang anjay lah. Susah. Kau nak beli kereta aku pula. Tak boleh tau. Tak boleh. Ini cacing mah. Mana lagi orang. Masalahnya bapak susah sial. Geram pula aku menguji kesabaran aku break bos ni. Macam mana kau orang kawal yang bakal break bos ni. Lumba dah cepat. Aduh. Yes, WWBC. Kau tengok bila dia jadi dia stop je kan. Stop kan break kan. Dia bukan aku tekan break pun. Yang aku stop dekat start ni. Dia terus glitch. Berbusing sampai belakang. Siap. Okay, aku cakap kawal. Tengok aku cakap pakai pedal pun. Okey lah sikit. Tapi masalahnya kita dia laju lah. Siap. Tak boleh buat apa lah. Jadi 10 second daripada tadi 24 second. Siap. Ini okey lah sikit. Aduh, dah lah. Malah kat lumba lagi. So kesimpulannya guys, tak payah break boost ni. Cuma membebankan je. Kalau korang nak try saja bosan-bosan boleh lah kot. Korang tengok kereta korang tinggalkan korang. Kau tahu tak? Pernah tak korang? Kereta korang tinggalkan korang hilang. Aku cakap kereta tinggalkan di tu. Jatuh lah pula. Macam mana kau naik ni? Okey, mana? Dah gila. Kesimpulannya, kereta korang minum ketum. Jadilah beza ketum. Ini dia akibat anda mengambil ketum sebanyak 5 kiloliter. Jadilah seperti itu. Sila jauhi ketum. Aduh, benar Honda FD ni pun tengok. Honda FD pink ni dia tengok je kereta aku jalan. Aduh, okey lah break boost ni kalau nak buat lepas rindu, nak laju kan. Macam saja boleh lah. Kalau korang nak buat daily macam longgok tak ada lah. Longgok lagi sedap lah. Kembalikan longgok kami. Kami merindui longgok kami. Dah lah guys. So sampai sini saja video kita. Cuba korang komen pendapat korang tentang break boost ni. Korang suka ke tak? Best ke tak? Yang dah lama pakai break boost ni, cuba korang komen. Macam nak kawal lagi senang. So itu saja video kita. Jumpa lagi next video. Jangan lupa join giveaway 100k subscriber. Okay, terima kasih semua. Cinta sayang korang. Mantap. Ciao lu.